Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to Ehsan Hafiz channel. Okay, untuk video YouTube dah lama kita tak upload, so kita cubalah comeback dekat dalam YouTube. Untuk hari ni kita akan kayak fishing. Kayak fishing kita ada di spot, ada Temi dan juga Toman. Okay, kayak setup pula, jom saya tunjukkan anda saya punya kayak. Okay guys, ini adalah kayak saya. Okay, kayak ni daripada TCE Taker lah. Okay, model dia T-Cam yang jenis boleh pecah dua guys. Okay, dia boleh separuh dan separuh lah. Jadi dekat sini saya punya setup kayak pedal kaki, dia fin pedal punya tapak. Saya pun tak berapa pasti lah guys, saya pun baru dalam dunia kayak ni. Lepas tu saya punya mount kamera 360 dan juga saya punya rod. Okay, ni kayak lah. Okay, saya punya rod daripada Drift Grandmaster. Untuk saya punya reel Daiwa Zillion HLC. Okay, itu sajalah berkenaan setup. Dia tak banyak sangat, cuma dia ada benda kecil-kecil macam dayung, life jacket dan juga pedal drive lah. Yang kat sini kita punya kayak adalah kayak pecah dua. Okay, okay guys, tanpa buang masa lagi, jom kita luncur. Okay guys, kita dah nak sampai spot. Tapi spot air makin lama makin turun, dia cetek. Jadi saya punya pin pedal tu dia cecah tanah. So nak kita mendayung lah. Dayung dulu sampai ke spot. Tak jauh pun, depan tu je. Okay, jom kita jumpa dekat spot. Okay guys, kita dah sampai spot. Dayung tak lama pun, dalam 2 minit lebih je. Cuma kita kayuh tu lama lah. Kita kayuh lebih kurang setengah jam untuk sampai ke spot. Jadi dia nampak kayak fishing ni, oi, orang strike. Tapi hakikatnya guys, memang penat guys. Okay, jom kita mancing. Kecil awan. Strike yang pertama. Mantap. Gacur. Haruan yang pertama. Kecil tapi padu mantap. Okay guys, hari ni saya menggunakan EXP Phantom Pro. Hasil dia haruan padu mantap. Saiz tak besar tapi ada lah. Okay, mantap. Nak ikan tak? Nak ikan? Saya tak makan. Saya mancing je. Mancing tapi tak makan. Ya. Walau putus terus. Wah, besar bib. Putus terus. Oman besar betul. Tak mampu tak buat apa-apa, memang boleh telan.
Janganlah kayak. Toman. Wah. Ya. Itu toman. Besar juga. Bijak. Wow, keren. Penat. Penat. Panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susahnya nak len ikan. Tapi tak apa. Toman. Okey. Dah berjaya buka mata. Dekat tepi. Leader 30 pound je. Nasib baik naik. Toman. Gigit aku punya jari. Alhamdulillah, toman on kayak. Okey guys, toman. Cantik juga ni. Kayak hanya dengan toman. Wah, saya rasa banyak lagi lah toman ni. Jadi kalau tukar leader 40, selamat sikit. Nah tu, besar tu. Okey, toman. Itu mantap. Alhamdulillah, mantap. Alright. Haruan tu. Haruan. Alhamdulillah, strike yang pertama. Haruan. Kau dia punya tembus sampai sini nampak? Dah dapat 14 cm. Haruan turut. Ada juga manis-manis. Okey. Mantap. Terkejut aku. Tak perasan dia ambil umpan. Solid nampak. Tembus kepala. Ini nak buka. Okey, alhamdulillah. Haruan surut kepala besar. Okey, badan kecil. Saya dapat 14 cm. Leader Kraken daripada Strike Bro. Mantap. Alhamdulillah.
betul. Ini. Wow. Akhirnya. Wow. Besar tu. Alhamdulillah, Allah. Kau tak muat. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk. Uish. Toman. Yes. Alhamdulillah, setelah setengah jam kita pujuk Toman monster kayak. Uish. Walawi. Besar babe. Besar. Ini mau 4 kilo lebih. Besar. Masuk. Ya. Misi berjaya. Alhamdulillah. Kilo lebih. Muat. Yes. Tadi tu. Leader daripada Kraken. Strike bro. Mantap. Okey, alhamdulillah. Jom kita tengok hasil kita pada hari ini. Wah. Kau nampak tak, ekor saja dah besar macam tu, mat. Besar babe. Ini Toman anggaran 3 ke 4 kilo lebih lah. Alamak, dia ke dalam pula. Jatuh. Okey, ini haruan. Ni kita lepas haruan dulu. Kepala Toman lalu. Haruan ni pun. Ya. Haruan dengan Toman. Haruan lagi ni lupa tu. Okey, kita release haruan. Alamak. Haruan. Mantap. Ayo. Mantap. Okey, kita nak release kita punya Toman yang besar ni. Okey. Alamak, masuk boleh, keluar tak boleh babe. Kita tengok Toman kita dengan kayak sampai mana. Wah, kau tengok tak? Daripada depan ni sampai ke sini. Push. Memang besar ni. Gemuk. 4 kilo ada. Jom kita release. Okey guys, sampai sini je video kita pada kali ini untuk kayak fishing. Hari pun dah nampak nak lebat dah ni. Jadi sebelum lebat kita cabut dulu. Untuk kayak fishing, jangan lupa subscribe saya punya channel. Jumpa lagi di video yang akan datang. Gerak lu.